cara gitu. Okey, mula-mula sekali kita tengok kepada packaging sunscreen dia dulu. Nama dia lightweight moisturizing, refillable. Ini moisturizing refillable sunscreen SPF 50 PA+++. Dari depan kotak lagi sudah nampak kemas, warna dia lembut, grafik dia cantik. Aku memang suka kepada kotak-kotak yang grafik cantik dan susunan tulisan dia tidak serabut. Ini antara benda yang aku suka lah. Haiger ni nampak faham macam mana nak buat produk yang ada identiti. Dia tidak cuba nampak murah, dia tidak cuba terlalu ramai elemen dalam satu kotak juga. Lepas tu dia buat simple tapi nampak mahal. Tengok. Wihila. Macam mana? Oh, begini. Oh, awesome guys. Lepas tu korang boleh tak terus gitu, spray, and then boleh letak di muka korang untuk perlindungan sunscreen. Fahamlah cuaca sekarang macam mana.